Assalamualaikum, Cik Ishak. Lama tak jumpa. Itulah kebetulan. Kebetulan. Alhamdulillah. Apa yang special sangat kat sini ni? Sampai orang dah viral ni. Cerita sikit. Sampai siang malam pagi petang orang dah viral. Special di sini cendol berang lah. Cendol berang memang dari tahun 97. Kita boleh dapat cendol berang, kita boleh dapat lagi bukan putra sahaja. Food truck dekat Masjid Tanjung Malim dan Biak Pos sebelah depan Biak Pos Tanjung Malim. Setakat hari ni dah berapa cawangan? 3 cawangan kita. Bila nak betul keempat? Empat dak kot. Oh, keempat dak kot. Ambon. Anak-anak lah kalau nak buat. Oh, anak-anak je lah. Restoran cendol berang dekat cawangan Taman Batra lah. Dekat masuk tol Tanjung Malim tu, masuk jalan Sukan, jumpa lah. Okey, di antara cendol yang menarik. Kita nak tengok sikit. Cendol menarik, cendol durian lah. Cendol menarik, cendol durian. Hari ni musim durian, apa yang special kat Tanjung Malim? Cendol durian kampung lah banyak Tanjung Malim. Cendol durian kampung lah kan? Oh, tengah meletup lah tu. Oh, patutlah sekarang ni tengah viral. Oh, ini salah satu lagi cawangan Oh, mana sekali ada 3 cawangan. Cendol TikTok ni lah berang session. Oh, Cendol berang dah TikTok dah. Ini pekerja-pekerja yang mahir lah ni, tengah bekerja ni. Okeylah, apa pun Cik Ishak, terbaik. Mudah-mudahan bisnes Cik Ishak meletup. Okey, jom kita support cendol berang. Support. Terima kasih.